Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, kali ni aku ada masalah sikit dengan motor ni. Nak tahu apa masalah dia? Korang kena tekan butang subscribe dulu dan juga butang loceng. Dan tonton video aku ni sampai habis. Okey, terima kasih aku ucapkan kepada yang dah subscribe channel aku ni. Di sini aku beritahu apa masalah dengan motor ni. Okey, ni masalah dia. Kaliper ni dah jam. Aku ingat bearing roda ni yang rosak. Rupanya kaliper ni yang melekat. Dia piston dah tak boleh nak main kan. Itu yang aku dah buka. Ingat nak try roda. Rupanya kaliper ni yang problem. Aduh. Bila tengok sini, pad dia pun dah nak habis. Yang sebelah kanan tu. Tapi masih tebal. Cuma dah nak habis je. Jadi sekarang dalam penyelesaian dia, aku nak cuba servis dulu kaliper ni lah. Sebelum aku nak servis kaliper ni dulu, aku nak tukar sekali lah brake pad dia ni. Alang-alang dah buka kan. Harga brake pad dia ni, harga pun boleh tahan dalam 70 ke 80 macam tu lah. Original Nissin punya, made in Indonesia. Jadi tunggu aku order barang ni dulu lah. Sekarang ni biarkan kaliper tu tersadai macam tu je. Bila aku dah order dan barang dah sampai, nanti aku update semula dekat korang. Ciao. Aku punya hose brake pun dah rupa macam ni dah. Aduh, tak tahu apa nak jadi ni. Braided hose yang macam ni memang lama-lama akan jadi macam ni ke? Ataupun dia tengok brand juga? Aku pun tak pasti. Cuba korang komen kat bawah. Aku nak tahu juga jawapan dia kalau dah pakai lama-lama. Yang belakang ni pun sama, dah merekah dah. One week later. Okay guys, brake pad yang aku order dah sampai. Ni dia brake pad dia. Ni original Nissin punya daripada made in Indonesia. Ni rupa belakang dia. Aku dah cuba cari brake pad kaliper untuk model Nissin ni. Dia tak ada pilihan yang lain. Yang ada cuma Nissin juga. Ni aku beli harga dalam RM70. Bagi aku harga ni agak mahal jugalah. RM70 kan. Tapi boleh pakai lama lah brake pad ni. Brake pad ni aku beli daripada Shopee. Kalau korang nak beli juga brake pad ni, nanti aku letak link dekat ruangan description box dekat bawah. Okey, sekarang ni aku tak ada masa lagi nak pasang. Jadi tunggu aku ada masa dulu lah. Kita tunggu footage seterusnya. Korang stay tune. 3 days later. Ya, okey geng. Hari ni baru berkesempatan nak brake kaliper ni. Nissin Samurai ni. Dan aku akan guna minyak brake daripada Apido .4. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan sekarang. Okey, ini kali pertama aku nak servis kaliper ni. Yang dulu aku pernah servis tapi brake belakang. Yang ni depan pula. Nissin Samurai. Sekarang ni aku tak boleh nak buka skru hose ni dengan skru pad ni. Jadi aku kena buka roda dulu lah. Nak skru kaliper ni, baru aku akan buka skru yang tak boleh ni. Okay guys, nampak gayanya aku kena stop dulu sampai sini sebab aku ada kerja emergency. Jadi kita sambung lagi lah video ni. Macam-macam hal pula ni. Baru nak mulakan kerja. 3 days later. Okay, hari ni aku nak sambung balik projek semalam yang tertangguh tu. Harap hari ni tak ada gangguan lagi lah. Ya. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan sekarang. Okay, pandang sini. Fikir. Okay, skru 2 ni, brake hose dengan brake pad. Aku dah berjaya buka. Baru boleh kita tanggalkan kaliper ni lah. you know
Dia punya piston yang ni satu ke dalam, satu lagi dia tak boleh nak masuk ke dalam ni. Aku dah cuba ketuk tapi tak berjaya. Jadi yang ni lah problem ni. Lagi minyak dia buang habis dulu. Piston ni aku bagi tahu tadi, yang ni boleh masuk dalam, yang ni je tak nak ke dalam. Mungkin inilah problem dia. Brake pad dia yang ini, yang belah dalam ni dah nak habis lah, tapi boleh pakai lagi. Tapi sebab alang-alang aku dah buka tukar sekali lah. Yang ni tebal lagi, yang ni dah nak habis. Piston dia ni boleh cabut guna plier je, pusing macam ni. Dah tercabut satu. Okey, piston kedua dah cabut. Ni rupa dalam dia macam ni. Yang klip ni pun korang cabut congkil je, nanti dia keluar sendiri. Sekarang aku nak pergi cuci barang-barang ni dulu, bagi bersih. Ni pun rasa dah kotor dah ni. Ok guys, kaliper ni pun dah kering, dah tak ada air dah. Jom kita mulakan proses seterusnya. Ok, kaliper ni dah bersih Sekarang aku bersihkan guna sabun dan juga motor cleanser HD. Harap prestasi terbaik taklah jam lagi. Piston dia pun dah bersih dah. Ni aku keringkan guna cahaya matahari je, sebab aku tak ada tembak angin tu, terpaksa lah guna matahari. Sebab cuaca panas hari ni. Ok, sebelum korang letak piston ni, korang masukkan dulu benda dah ni, klip dia dekat sini Ok, siap. Lepas tu baru boleh masuk piston ni. Masuk macam ni, masuk macam ni. Lepas tu gunakan plier ni, pusing je, masukkan ke dalam. Yang ni pun sama. Ok, dah selesai, dia akan jadi macam ni Lepas tu baru boleh kita masukkan brake pad. Brake pad aku pakai brake pad ni di sini original. So ni rupa dia. Ok, yang ni yang lama dan yang ni yang baru Jadi sama je. Yang sebelah lagi pun sama. Ok, dah selesai. Piston ni biarkan dia ke dalam sikit baru senang nanti pad ni kalau aku nak masukkan ke disc brake. Nanti bila brake, piston ni akan keluar sendiri. Ok, jom kita mulakan proses seterusnya. Ok, sekarang ni dah siap pasang kaliper ni. Sekali brake pad dah siap. Jadi sekarang ni masa untuk buat bleeding pula Macam mana? Bleeding ni aku guna minyak ni daripada Apido .4. Dia ni pusing agak berat.
Jadi ke tak jadi ni aku pun tak pasti. Mungkin sebab backpack dia masih tebal lagi kot. Jomlah kita buat proses seterusnya. Bleeding. Bleeding. Kena cepat. Okey, sekarang ni aku menghadapi masalah. Sini pun dah barai dah. Sebab minyak tak nak keluar tau dekat sini. Ni aku barai kat sini nak tengok dia tersumbat ke apa ke kan. Sekarang bila aku tekan, minyak keluar. Tu ada keluar sikit kan. Okey, bagi aku settle dulu lah masalah ni. Tengok macam mana nanti. Lama dah kerja aku ni. Okey, sekarang ni aku menghadapi masalah dan juga makan modal. Aku kena tukar. Sorry guys, video ni aku tak perasan bateri habis pula mikrofon ni. Apa yang aku bercakap panjang lebar pun aku dah tak ingat dah. Aduh. Okay guys, aku rasa video ni terpaksa aku stop sampai dekat sini saja. Sebab aku ada nak order lagi 2-3 barang dan aku perlukan sedikit kajian apa yang perlu aku nak tukar dan beli. Aku pun dah pening kepala apa benda yang rosak sebenarnya ni. Padahal aku nak servis kaliper dengan tukar backpack je. Sekali jadi lain. Tengok dah makan modal lebih daripada bajet ni. Okey lah, aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi dah. Sebelum aku akhiri video ni, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Aku nak order barang dulu ni. And I'ma get it right, dead on sight like been down and I'ma get it right, dead on sight